Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua lagi dengan saya, Cikgu Mali. Kali ini saya akan bawakan bab 2 tajuk Matriks Matematik KSSM. Hari ini kita akan belajar bagaimana untuk mewakilkan maklumat situasi sebenar dalam bentuk matriks. Okey, dalam kehidupan seharian kita selalu jumpa banyak sahaja maklumat yang ditulis dalam bentuk data begini. Diberi dalam bentuk jadual. Okey, contohnya yang biasa kita lihat ialah dalam pertandingan bola sepak, kan? Dia akan tulis dalam bentuk jadual ini, yang ini dinamakan apa dia pasukan-pasukannya. Kemudian yang ini perlawanan, ini yang menang berapa kali, seri berapa kali, kalah berapa kali. Ini selalunya pelajar lelaki sukalah tengok yang macam ni, kan? Kemudian satu lagi yang biasa kita tengok ialah dalam bentuk markah. Selalu awak tanya, cikgu markah saya berapa? Jadi selalunya markah pun diberi dalam bentuk data yang dah siap bentuk macam ni, iaitu yang ini merupakan nama pelajar dan sini mewakili markah untuk subjeknya. Jadi saya tak tulislah untuk semua, saya tunjukkan sebahagian sahaja. Jadi hari ini kita nak belajar bagaimana daripada bentuk maklumat situasi sebenar ini, yang macam ni, kita nak tulis dia dalam bentuk matriks. Sebelum itu, cikgu nak nyatakan di sini apa itu matriks. Matriks, matriks ialah nombor-nombor yang disusun dalam bentuk ada dia punya baris dan juga ada lajur. Ada baris, ada lajur untuk membentuk satu tata susun segi empat tepat ataupun segi empat sama. Okey. Matriks pula lazimnya diwakili oleh suatu huruf besar. Contohnya kalau kita nak menuliskan matriks, kita wakilkan dengan satu huruf besar. Katalah matriks A sama dengan. Okey. Kemudian kita boleh tulis matriks tersebut dalam bentuk tata kurung, iaitu sama ada kita gunakan simbol ini, kurungan sebegini, ataupun contoh satu lagi matriks B boleh juga ditulis dalam bentuk kurungan sebegini. Mana-mana satulah. Dua-duanya adalah betul. Okey, di sini cikgu nak terangkan apa dia baris dan apa dia lajur. Okey, kalau matriks itu bentuknya saya pilih tanda kurungan begini. Okey, yang ditulis dalam bentuk begini. Okey, begini. Ini dipanggil dia punya baris. Ini baris satu, ini baris yang kedua. Okey, satu lagi ialah lajur yang ditulis begini, dari atas ke bawah ini. Ini dipanggil lajur. Okey, ini lajur satu, yang ini lajur dua. Okey, katalah saya ambil maklumat daripada sini. Saya tuliskan katalah data matriks B adalah sama dengan, okey, saya pilih tanda kurungan yang ini pun boleh. Okey. Kemudian saya pilih maklumat yang ada di sini. Contohlah katalah saya pilih 2013. 2013. Jadi, maksud saya tadi, yang ini dipanggil baris. Okey. Ini baris 1. Yang ini baris 2. Bergantunglah berapa banyak baris yang diberi dalam soalan lah. Okey, yang di sini ada 2 baris sahaja. Okey, yang ini pula merupakan yang lurus begini macam ni tadi, yang ini. Okey, ini dipanggil lajur. Ini lajur. Ini ialah lajur 1. Yang ini lajur 2. Okey. Okey, daripada data ini saya boleh bentukkan pelbagai bentuk matriks. Contohnya dekat sini, katalah ini dah ada AB, katalah matriks C. Matriks C ialah, okey, katalah saya ambil matriks C ini. 11, 5, 3, 3. Okey, katalah ada matriks D. Matriks D pula, katalah saya pilih daripada sini pula, iaitu contohnya matriks 92 yang ke bawah sini, 75 dan 72.
Okey. Kalau kita perhatikan matriks yang C, dekat sini dia cuma ada baris saja, satu baris. Satu baris saja. Okey. Jadi, tapi lajurnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Barisnya ada 1, tapi lajurnya ada 4. Yang di sini pula, barisnya ada 1, 2, 3. 3 baris. Tapi lajurnya ada 1. Jadi, bila kita jumpa bentuk yang macam ini, yang ada satu baris saja, okey, ada satu sahaja barisnya, yang ini satu baris, ini dikenali sebagai matriks baris. Okey, ini namanya matriks baris. Sebab apa? Sebab dia ada satu baris. Okey, kalau yang ini pula, yang ini, dia ada 3 baris. 1, 2, 3. Tetapi apa yang satu? Dia mempunyai lajur dia 1. Okey, bila matriks mempunyai satu sahaja lajur, matriks itu dikenali sebagai matriks lajur. Senang nak ingat. Jadi, kalau dia ada satu baris, matriks baris. Kalau ada satu saja lajur, dipanggil matriks lajur. Okey, cikgu tunjuk lagi. Katalah ada matriks E. Okey, cikgu ambil maklumat daripada sini. Katalah maklumatnya ialah, cikgu ambil yang ini. 7161. 7161. Okey, sekarang cuba beritahu cikgu, ada berapa baris dan ada berapa lajur? Okey, kita perhatikan di sini. Di sini barisnya ada 2. Okey, barisnya ada 2. Ni baris 1, 2. Berapa lajurnya? Lajur ni yang tegak ini. Okey, lajur 1, lajur 2. Jadi lajur pun ada 2. Apabila bilangan baris dengan bilangan lajurnya sama, jadi yang ini dikenali pula namanya sebagai matriks segi 4 sama. Okey, apabila bilangan baris dengan bilangan lajur dia sama, dipanggil matriks segi 4 sama. Tak semestinya ada 2 baris dan 2 lajur. Boleh juga ada 3 baris, 3 lajur. 4 baris, 4 lajur. Jadi yang penting kalau baris dan lajurnya sama bilangan, dia dikenali sebagai matriks segi 4 sama. Okey, cikgu teruskan lagi. Contoh yang seterusnya, katalah matriks F. Cikgu ambil maklumat yang ini. Okey, iaitu 75, 62, 90, 72, 50, 66. Okey. Jadi kalau kita perhatikan dekat sini, barisnya ada berapa? Ada berapa baris dan ada berapa lajur? Jadi kalau tengok kat sini, barisnya ada 1, 2. Barisnya ada 2. Lajurnya ada berapa? 1, 2, 3. Okey, jadi baris ada 2, lajur ada 3. Jadi yang ini, apabila bilangan baris dengan bilangan lajurnya tak sama. Kalau sama tadi, kita panggil matriks segi 4 sama. Kalau tak sama macam ini, matriks ini dikenali sebagai, okey, dipanggil matriks segi 4 tepat. Ini nama-nama matriksnya. Ada matriks baris, matriks lajur, matriks segi 4 sama dan matriks segi 4 tepat. Okey, seterusnya cikgu nak perkenalkan apa dia matriks sifar. Okey, matriks sifar pula ialah yang mana matriksnya semua unsur di dalamnya kosong. Tidak semestinya unsurnya dua baris, 2 lajur. Okey, boleh saja bilangan baris dan bilangan lajur yang berlainan, tetapi jika isi dalamnya ni semuanya sifar, jadi dia dikenali sebagai matriks sifar. Seterusnya, cikgu nak ajar bagaimana kita nak menentukan peringkat matriks.
dan juga bagaimana kita nak mengenal pasti unsurnya. Okey, cikgu bagi satu contoh. Okey, ini contohnya satu matriks diberi yang mana unsur-unsur di dalamnya ialah 4, 2, 0, 1, 3, 6. Okey, jadi setiap nombor yang di dalam matriks ini dipanggil unsur. Okey, jadi ini tadi nak kena pasti unsur kan? Jadi kita nak tahu dulu unsur ialah semua nombor yang dalam ini dipanggil unsur. Okey, sekarang kita nak belajar bagaimana nak tulis peringkat untuk satu matriks. Okey, jadi tadi cikgu dah perkenalkan kalau yang ini dipanggil baris. Kan? Jadi yang ini ialah baris 1. Yang ini baris 2 dan yang ini baris 3. Okey, yang menegak ini pula dikenal sebagai lajur. Okey, jadi yang ini dipanggil lajur 1 dan yang ini dipanggil lajur 2. Jadi untuk matriks yang ini dia ada barisnya ada 3, lajurnya ada 2. Okey, barisnya ada 3 dan juga lajurnya ada 2. Okey, barisnya 3, lajurnya 2. Jadi cara menulis peringkat untuk matriks ialah peringkat matriks ditulis sebagai M darab N. Tapi masa kita sebut ni kita tak panggil dia darab, tetapi kita panggil dia matriks M dengan N. Apa dia M? Apa dia N? M ialah baris dan N ialah lajur. Bilangan baris, bilangan lajur. Okey, dan selalunya peringkat ini ditulis di penjuru kanan bawah sini. Okey, jadi M-nya untuk baris, N-nya untuk lajur. Jadi di sini M-nya tadi, barisnya tadi ada 3, lajurnya ada 2. Jadi dia tulis di bawah sini. Tulis di bawah sini iaitu baris ada 3 dengan lajurnya ada 2. Ini tidak bermaksud darab, tidak bermaksud simbolnya macam simbol darab, tapi bukan maksudnya darab. Nanti ada pula pelajar buat 3 darab 2 ialah 6. Bukan. Ini yang 3 ini mewakili barisnya dan yang 2 ini mewakili lajurnya. Okey, itu cara menulis peringkat. Dan ia dibaca sebagai matriks ini mempunyai 3 baris dengan 2 lajur. Okey, itu contoh yang pertama. Kita lihat contoh yang kedua ini. Kita nak menentukan peringkat matriksnya. Okey, jadi di sini kalau kita tengok ada, dia kena tulis peringkatnya M dengan N. Jadi M itu mesti baris. Jadi berapa barisnya? Jadi kalau kita tengok dekat matriks yang ini, barisnya cuma ada 1. Jadi kita tulis dekat sini 1. Dengan berapa pula lajurnya? N ialah lajur. Lajur ada berapa? 1, 2, 3. Jadi ditulis sebagai 1 dengan 3. Inilah dia punya peringkat dan ditulis di penjuru kanan bawah. Okey. Okey, contoh yang ketiga. Katalah dia beri matriks sini. 2, 8, -5, -3, 0, 6. Kita nak tentukan peringkat matriksnya. Jadi kita lihat M dengan N. Iaitu M-nya ialah baris. Iaitu berapa barisnya? 1, 2. Jadi 2 dengan N. N ialah lajur. Berapa lajurnya? 1, 2, 3. Jadi peringkat untuk matriks ini ialah 2 dengan 3. 2 baris dan juga 3 lajur. Okey, dan dia ditulis di penjuru bawah sebelah kanan. Okey, sebentar tadi kita dah pun belajar berkaitan dengan peringkat untuk suatu matriks ditulis sebagai M dengan N, di mana M ialah baris dan N ialah lajur dan kedudukannya ditulis di sebelah bawah penjuru sebelah kanan. Okey, iaitu kalau macam ini 3 dengan 2 bermaksud 3 baris, ada 2 lajur. Dan seterusnya cikgu nak memperkenalkan berkaitan dengan unsur bagi suatu matriks, iaitu A mewakili unsurnya, I dengan J di sini ialah I mewakili baris ke I dan J mewakili lajur ke J.
Okey, contohnya di sini diberi matriks A ialah unsurnya 2, 7, negatif 3, 10, 5, 0. Okey, cara menulis peringkatnya bagaimana, ingat lagi tak? Peringkat ialah M dengan N, di mana M barisnya, N lajurnya. Jadi M-nya ada, barisnya ada 1, 2, 3. So 3. Dan lajurnya iaitu N ada 1, 2. Jadi peringkatnya ialah 3 dengan 2. 3 baris, 2 lajur. Jadi di sini yang cikgu nak sentuh ialah berkaitan bagaimana kita nak mengenal pasti unsur, iaitu disebutkan dekat sini A12, A31 dan A22. Kenapa A sini AA? Okey, dia sebenarnya bergantung kepada abjad huruf yang digunakan dekat sini, iaitu A, maka dia tuliskan dekat sini A. Kalau sini B, sini B. Okey. Jadi di sini yang pertamanya ialah kita nak kenal unsur bagi A1, 2. Apa jawapan dia? Jadi 1 dekat sini, kalau ikutkan ini, I ni ialah untuk baris, J ini untuk lajur. Jadi dekat sini bermaksud barisnya 1, okey, baris 1, lajur 2. Okay, jadi bermaksud kalau kita tengok dalam matriks ini, kalau baris 1 yang ini, baris 1, lajur 2 di sini. Ini lajur 1, lajur 2. Okey, lajur 2 di sini. Okey, jadi kita dapati baris 1, lajur 2, baris 1, lajur 2 ialah bertemu di sini dan nilainya ialah 7. Jadi itulah cara kita menentukan unsurnya. Okey, iaitu 7. Okey, seterusnya A31. Okey, tak perlu tulis macam ni pun tak apa. Kita tengok saja terus dalam rajah itu. Jadi di sini baris-baris yang ketiga. Okey, lajurnya lajur yang pertama. Baris yang ketiga, okey, ni baris 1, baris 2, baris 3. Okey, ni baris ketiga. Tengok yang warna biru. Kemudian lajurnya lajur yang pertama. Lajur yang pertama. Okey, jadi dia bersilang di sini. Jadi jawapannya ialah 5. Macam tu. Dan satu lagi yang akhir ialah A22. Bermaksud di sini barisnya baris yang kedua, lajur pun lajur yang kedua. Jadi baris 2, lajur 2. Baris 2, ini baris 1, baris 2. Baris 2 di sini, lajur 2 di sini. Okey, yang ini. Jadi dia bersilang di sini. Dan jawapannya ialah 10. Okey, itu contoh yang pertama. Sekarang kita pergi contoh yang kedua. Diberi matriks Q ialah 8, 2, 6, 0, 10, negatif 13. Jadi peringkat untuk matriksnya di sini ialah baris dengan lajur. So barisnya ada 1, 2, 2 baris. Lajurnya ada 1, 2, 3. 2 dengan 3. 2 baris, 3 lajur. Okey, soalannya diminta kita tentukan Q21. Kenapa Q? Sebab sini Q, maka ini Q. Q kecil. Okey, Q21 bermaksud baris 2, lajur 1. Okey, jadi untuk tentukan ini baris 2, 1, 2. Jadi ini baris pertama, baris yang kedua. Jadi di sini baris yang kedua, yang ini baris yang kedua. Kemudian ini lajur yang pertama. Lajur yang pertama, kedua, ketiga. Dia nak lajur yang pertama. Jadi di sini. Jadi unsurnya ialah yang mana tempat dia bersilang itu, iaitu jawapannya ialah 0. Seterusnya yang kedua, iaitu dia tanya unsur bagi Q23. Bermaksud baris yang kedua juga. Okey, baris yang kedua sama yang ini. Okey, tapi lajur yang ketiga. Lajur 1, lajur 2, lajur 3. Lajur yang ketiga. Jadi jawapannya dia bersilang, tempat dia bersilang itulah jawapannya, iaitu negatif 13. Okey, jadi saya harap awak dah faham bagaimana nak menentukan unsur yang dikehendaki. Okey, yang pertama ini menentukan barisnya, yang kedua ini menentukan lajurnya. Jadi kalau macam ini A31 bermaksud baris 3, lajur 1. Baris 3 yang ini, lajur 1 yang ini. Jawapannya 5. Okey. Okey, sekian dahulu. Jangan lupa untuk like dan subscribe.